Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk keusahawanan iaitu aktiviti memupuk keusahawanan sebagai cita-cita dalam kerjaya dalam kalangan murid. Berikut adalah senarai ahli kumpulan kami iaitu yang pertama Ainun Nabilah, Nur Kristina, Nurul Syahirah dan saya sendiri Nurfatiatul Husna dan Nurul Hidayah binti Hussein. Untuk ringkasan eksekutif, kajian ini menilai keberkesanan aktiviti keusahawanan dalam memupuk minat murid terhadap bidang ini sebagai cita-cita atau kerjaya. Ia turut mengenal pasti inisiatif yang sesuai, isu cabaran serta mencadangkan penyelesaian untuk memperkasakan pendidikan keusahawanan di sekolah. Untuk pengenalan, pendidikan keusahawanan ialah usaha untuk membentuk nilai, sikap dan kemahiran keusahawanan melalui pembelajaran formal dan tidak formal. Ia melahirkan pelajar yang berdaya saing, kreatif dan berfikiran terbuka dan mampu mencipta peluang pekerjaan. Menurut Mie, Lee dan Xiang pada tahun 2020, pendidikan keusahawanan semakin diangkat sebagai strategi penting untuk menangani cabaran pekerjaan, ketidaktentuan ekonomi dan perkembangan teknologi. Ia juga sangat penting dalam menangani pengangguran graduan, cabaran ekonomi dan perubahan teknologi. Ia juga dilaksanakan melalui kursus teori dan praktikal serta pengalaman pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat juga menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi negara dan dasar keusahawanan nasional 2030. Terdapat 4 objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah menilai pengaruh aktiviti keusahawanan di mana sejauh mana aktiviti seperti bengkel dan program keusahawanan dapat memupuk minat murid terhadap bidang keusahawanan sebagai cita-cita atas kerjaya. Ataupun yang kedua, mengenal pasti aktiviti keusahawanan yang berkesan di mana ia dapat mengenal pasti jenis aktiviti yang paling efektif dalam menarik minat dan meningkatkan kemahiran keusahawanan murid. Seterusnya, menganalisis isu dan cabaran di mana mengkaji masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program keusahawanan di sekolah, termasuk persepsi murid dan kekangan sumber. Dan yang terakhir adalah objektif terakhir, mencadangkan penambahbaikan untuk setiap idea di mana ia memberi cadangan praktikal bagi meningkatkan keberkesanan program dan memupuk minat keusahawanan dalam kalangan murid. Kepentingan pendidikan keusahawanan ini boleh diperincikan kepada 3 kumpulan sasaran utama dalam ekosistem pendidikan iaitu yang pertama adalah guru, murid dan sekolah. Yang pertama adalah kepada guru. Guru memainkan peranan penting sebagai pemudah cara dalam menjayakan pendidikan keusahawanan. Menurut kajian oleh Aida Syamimi dan Syirat pada tahun 2022, pendekatan pengajaran berasaskan projek keusahawanan dapat meningkatkan motivasi pengajaran guru serta mewujudkan suasana bilik darjah yang lebih dinamik. Yang kedua adalah di samping itu, pendidikan keusahawanan memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kebolehan merancang pengajaran yang bersifat pelbagai disiplin. Sebagai contoh, dalam merancang aktiviti jualan kelas atau pertandingan inovasi, guru perlu mengintegrasikan pengetahuan dalam bidang matematik, bahasa, reka bentuk dan teknologi serta kemahiran hidup. Ini menjadikan pengajaran lebih bersifat berdisiplin dan seiring dengan tuntutan KSSR dan KSSM. Seterusnya, untuk murid pula, menurut dapatan kajian, pendidikan keusahawanan mempunyai hubungan yang signifikan dalam meningkatkan keupayaan murid untuk mengenal pasti peluang, menyelesaikan masalah dan mengambil risiko dengan bijak dalam membentuk keputusan. Ini menurut kajian daripada Nadirah dan Syirat pada tahun 2021. Yang kedua adalah pula murid dapat membina sikap berdikari dan bertanggungjawab apabila diberi peluang mengendalikan aktiviti keusahawanan seperti jualan amal, projek mini, perniagaan ataupun aktiviti kurikulum yang bersifat praktikal. Dalam jangka panjang, murid ni akan lebih bersedia menghadapi dunia kerjaya yang lebih kompetitif dan mampu merancang laluan kerjaya mereka sama ada sebagai pekerja profesional ataupun usahawan muda. Yang ketiga adalah murid yang aktif dalam pendidikan keusahawanan ini juga menunjukkan peningkatan dalam kemahiran komunikasi, pengurusan masa dan kerja berpasukan.
Mereka dilatih untuk berinteraksi dengan rakan sebaya, pelanggan dan pihak luar dalam konteks sebenar. Seterusnya, membina keyakinan diri serta keterampilan sosial yang tinggi. Dan yang terakhir sekali adalah kepentingan kepada sekolah. Pendidikan keusahawan ini akan menjadikan sekolah sebagai sebuah komuniti pembelajaran yang proaktif di mana pelaksanaan aktiviti seperti school enterprise, kantin murid, koperasi pelajar ataupun program yang entrepreneur club menyuburkan budaya inovasi dan kerjasama dalam kalangan semua warga sekolah. Yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah kejayaan sekolah ni dalam melaksanakan pendidikan keusahawanan turut boleh meningkatkan pencapaian dalam aspek pentaksiran perasaskan sekolah iaitu PBS kerana murid memperoleh peluang pembelajaran secara autentik yang dinilai secara holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah akan sambung berkaitan dengan idea, isu, implikasi, cabaran dan juga cadangan. Topik 1 iaitu mengadakan program keusahawanan dan latihan keusahawanan. Pertama, idea. Contoh seminar keusahawanan Zero to Hero mengenali dunia keusahawanan dan juga memberi penekanan terhadap definisi dan juga konsep keusahawanan. Pendedahan pendidikan keusahawanan dari peringkat awal, sekolah rendah, menengah dan juga IPT mampu lahirkan golongan usahawan yang berjaya dalam pembangunan, berfikir secara kreatif, kritis dan juga mampu menyelesaikan masalah secara kritikal serta mampu berkomunikasi dengan lebih baik dan dapat membentuk budaya keusahawanan. Yang pertama, isu. Perspektif negatif pelajar dan tidak mempunyai keyakinan diri serta kurang minat dalam bidang keusahawanan. Menurut Freddy Noasmah 2021, budaya keusahawanan yang masih rendah dalam kalangan murid pada masa kini disebabkan oleh mereka lebih cenderung untuk mencari kerja berbanding mencuburi bidang dalam keusahawanan. Yang kedua, menurut Ling Said dan Othman 2022, walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, ia kurang mendapat sambutan disebabkan oleh faktor murid yang kurang berminat dalam bidang keusahawanan itu sendiri. Implikasi, membudayakan keusahawanan dalam diri pelajar. Pertama, latihan dan juga bengkel untuk menerapkan kemahiran keusahawanan serta membudayakan dalam diri pelajar serta memupuk pelajar ke arah pemikiran yang positif yang berkonsepkan keusahawanan. Manakala pelaksanaan seminar oleh pihak sekolah dan pemilihan penceramah yang berpengalaman mampu membentuk budaya keusahawanan dalam diri murid-murid. Cabaran. Cara untuk tingkatkan minat pelajar untuk menghadiri seminar pelajar digalakkan untuk menyertai projek dan seminar keusahawanan seperti menyertai bengkel keusahawanan, program niaga minggu keusahawanan dan juga membuka perniagaan secara kecil-kecilan sejak berada di sekolah dan juga kampus. Menurut Norita 2010, pendidikan keusahawanan sejak peringkat awal dalam jangka masa panjang boleh menimbulkan minat individu terhadap keusahawanan secara semula jadi melalui satu proses yang dinamik yang berterusan. Yang terakhir adalah cadangan, iaitu menjemput tokoh usahawan yang berpengalaman dan terkenal terutama di dalam media sosial. Pengalaman yang sedia ada oleh penceramah menjadikan beliau berkebolehan dalam mengaitkan budaya keusahawanan dengan realiti kehidupan murid. Penceramah yang diiktiraf dan juga mempunyai pengetahuan tinggi dalam bidang keusahawanan. Lebih hebat lagi jika mampu mengundang seorang tokoh yang terkenal di dalam media sosial seperti KA iaitu Khairul Amin yang juga mempunyai ramai pengikut di dalam media sosial kerana hal itu mampu menarik lagi minat dan kesungguhan pelajar untuk menyertai program tersebut. Pada era globalisasi, pendidikan keusahawanan semakin mendapat perhatian dalam sistem pendidikan negara. Hal ini kerana bidang keusahawanan bukan sahaja membuka peluang pekerjaan, malah turut melahirkan individu yang berdikari, kreatif dan berani menghadapi cabaran. Maka pelaksanaan pendidikan keusahawanan dalam kalangan pelajar seharusnya bersifat menyeluruh dan tidak hanya terhad kepada teori semata-mata. KPM turut mengambil langkah proaktif dengan menerapkan elemen keusahawanan melalui EMK dalam PDP di sekolah. Pendidikan keusahawanan mestilah mestilah bersifat holistik, merangkumi aspek teori dan praktikal serta membina pemikiran kritis dan daya inovasi pelajar. Penglibatan pelajar
dalam aktiviti simulasi seperti membentangkan pelan perniagaan, menjalankan projek niaga sebenar dan menyertai karnival keusahawanan. Antara inisiatif yang boleh dilaksanakan di sekolah ialah menganjurkan hari keusahawanan ataupun hari kantin. Aktiviti ini bukan sahaja memberi pendedahan awal kepada pelajar mengenai selok-belok perniagaan, tetapi juga membina kemahiran seperti pengurusan kewangan, kerja berpasukan dan perancangan strategik. Ia juga membuka ruang kepada pelajar untuk mengaplikasikan ilmu ini secara praktikal. Hari keusahawanan juga boleh bekerjasama dengan NGO luar untuk melahirkan generasi yang berpotensi untuk menyumbang kepada ekonomi negara. Antara isu yang berlaku, yang pertama, kekangan masa dalam jadual akademik. Pelaksanaan program keusahawanan seperti hari keusahawanan sering menghadapi kekangan masa disebabkan jadual akademik yang terlalu padat. Hal ini menyukarkan guru dan pelajar untuk merancang aktiviti tanpa menjejaskan pembelajaran. Kekangan masa juga boleh menyebabkan aktiviti kurang tersusun, seterusnya menjejaskan keberkesanan program. Yang kedua, kekurangan sumber dan dana. Walaupun KPM menerima peruntukan besar, peruntukan khusus untuk aktiviti keusahawanan masih terhad kekurangan dana dan menyukarkan penyediaan kemudahan asas seperti menjemput penceramah atau menjalankan banking dan seminar keusahawanan. Akibatnya, pelajar kurang mendapat pendedahan kepada dunia sebenar perniagaan yang boleh menjejaskan minat dan kemahiran mereka dalam bidang ini. Antara implikasi yang berlaku, yang pertama, menerapkan keyakinan dalam bidang keusahawanan. Program keusahawanan di institusi pendidikan membantu membina keyakinan pelajar untuk tampil di hadapan umum dan menghadapi cabaran dunia perniagaan melalui aktiviti simulasi seperti jual beli dan pembentangan pelan perniagaan. Pelajar dapat mengasah kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berdaya saing. Yang kedua, pemantapan aktiviti kokurikulum di sekolah. Aktiviti kokurikulum seperti kelab usahawan memberi peluang kepada pelajar mempelajari asas perniagaan secara praktikal. Ia juga menyokong pembangunan sasiah, komunikasi dan kemahiran sosial. Penubuhan kelab ini boleh dimanfaatkan untuk memperkenalkan kepada pelajar tentang dunia perniagaan sebenar. Antara cabaran yang dihadapi, yang pertama, guru kurang berpengalaman. Salah satu cabaran utama dalam pendidikan keusahawanan ialah kekurangan guru yang berpengalaman dalam bidang perniagaan. Tanpa pengalaman sebenar, guru sukar mengaitkan teori dengan realiti perniagaan, menyebabkan pelajar kurang faham dan tidak mendapat bimbingan yang tepat. Justru kehadiran guru yang mahir bukan sahaja sebagai pengajar tetapi juga menjadi seorang mentor dan motivator sangat penting untuk membina minat dan keyakinan terhadap bidang ini. Yang kedua, integriti pengurusan sekolah. Isu integriti pengurusan sekolah menjadi cabaran utama dalam melaksanakan program ini. Ketidakjujuran dalam penggunaan dana, kelemahan pemantauan dan pembahagian tugas yang tidak tulus boleh menjejaskan keberkesanan program ini. Kesan negatifnya bukan sahaja dirasai oleh pihak sekolah sahaja, bahkan pelajar turut hilang motivasi apabila melihat kegagalan pengurusan ini. Antara cadangan penyelesaiannya, yang pertama, penggunaan sumber pembelajaran yang relevan. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti modul, buku panduan dan kursus dalam talian membantu guru yang kurang berpengalaman dalam bidang keusahawanan. Sumber seperti buku panduan elemen keusahawanan dan modul keusahawanan Giat Mara membekalkan strategi praktikal untuk pengajaran. Guru juga boleh memanfaatkan sumber digital seperti video dan e-pembelajaran. Penggunaan sumber ini meningkatkan keupayaan guru menyampaikan pengajaran keusahawanan dengan lebih berkesan. Yang kedua, memantapkan integriti pengurusan sekolah. Integriti pengurusan boleh ditingkatkan melalui peraturan yang sistematik dan ketat. Isu seperti penyelewengan dana dan keputusan dan tidak telus boleh
dicegah melalui kawalan dalaman yang kukuh dan tindakan tegas kepada salah laku. Pelaksanaan prinsip tadbir urus yang beretika membantu mengekalkan kepercayaan warga sekolah dan memastikan program keusahawanan dilaksanakan dengan jujur. Saya sambung kepada topik yang ketiga ialah program usahawan online berjaya. Idea ini, perniagaan online adalah perniagaan yang menggunakan kaedah internet. Ianya cukup dengan hanya bekerja secara melayari internet, menggunakan email, online chatting dan lain-lain teknologi untuk berhubung dengan pelanggan. Idea ini memperkenalkan usahawan digital kepada murid-murid merupakan pendedahan awal untuk mereka melangkah lebih baik apabila tamat persekolahan nanti. Program ini juga bergerak secara praktikal untuk melihat sejauh mana murid-murid menyusun strategi mereka melaksanakan jualan online sebagai tugasan berkumpulan. Untuk isunya pula, murid kurang yakin untuk membuka perniagaan dalam jangka masa yang pendek. Kerana apa? Ini adalah kerana kurangnya pendedahan aktiviti keusahawanan di dalam bilik darjah maupun luar bilik darjah. Osman dan Mokhtar 2020 berkata didapati aktiviti luar bilik darjah yang dilaksanakan seperti berkebun, menternak haiwan, menjahit dan memasak dapat memberi pendedahan awal kepada dunia keusahawanan dan perniagaan di sekolah. Untuk cabaran bagi program usahawan online berjaya ini, yang pertamanya adalah aliran kewangan. Kunci perniagaan yang berdaya maju adalah dengan memastikan kewangan perniagaan dalam kedudukan bersih. Perniagaan online yang melibatkan murid-murid ini adalah salah satu cabaran yang ketara iaitu dari segi modal. Walaupun akan menunjukkan pulangan modal, ini tidak bermaksud perniagaan akan bertahan sehingga bulan berikutnya. Bagi cabaran yang kedua ialah membina pasukan. Murid memerlukan sebuah pasukan kumpulan yang berupaya menguruskan perniagaan online mereka bersama-sama. Mereka perlu menggalas tanggungjawab untuk berusaha dari mula hinggalah akhir. Rangkaian keluarga dan rakan-rakan juga memainkan peranan yang penting untuk mereka mencapai jualan dengan lebih tinggi. Ini adalah salah satu daya tarikan bagi sesuatu kejayaan perniagaan. Terdapat dua implikasi bagi program ini iaitu membina keyakinan diri murid dan kepekaan terhadap peluang. Membina keyakinan diri murid melalui program yang dijalankan, program praktikal perniagaan online, keyakinan diri dapat ditakrifkan sebagai kecenderungan umum murid untuk mempercayai bahawa dirinya akan dapat mengalami perkara yang baik berbanding yang buruk dalam kehidupan. Keyakinan diri ini sangat penting bagi usahawan untuk memotivasikan diri mereka sendiri dan mencapai tujuan secara berterusan. Yang kedua, kepekaan terhadap peluang. Kepekaan peluang ini adalah di mana murid mencari dan merebut peluang dalam program keusahawanan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dengan demikian, murid dapat mengenal pasti peluang tersebut dapat memberi keuntungan dan manfaat kepada diri mereka sendiri. Oleh itu, murid-murid dapat bertindak sebaik-baiknya apabila peluang itu diberikan. Bagi cadangan penyelesaian program ini pula, guru mestilah terlibat dalam pemasaran dan mempromosi jualan murid. Program perniagaan online yang dijalankan oleh murid-murid tidak akan sentiasa kukuh dan stabil tanpa bantuan guru. Adanya guru-guru seharusnya menawarkan diri untuk turut terlibat dalam pemasaran dan mempromosi jualan murid dengan memberi idea seperti memaparkan iklan di media sosial dan lain-lain. Gabungan guru dan murid akan membawa kepada kesedaran juga kecenderungan minat keusahawanan yang kuat dalam diri murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aidil Nabila binti Kamal B149483 akan membentangkan tentang lawatan ke industri ataupun usahawan tempatan. Idea bagi topik ini adalah memberi pendedahan secara langsung kepada pelajar tentang realiti dunia perniagaan. Membolehkan pelajar menyaksikan sendiri bagaimana sesebuah perniagaan beroperasi dari peringkat penghasilan produk,
pengurusan operasi hingga strategi pemasaran. Pelajar dapat memahami perjalanan sebenar seorang usahawan termasuk jatuh bangun, cabaran dan pencapaian yang mereka tempuhi. Seterusnya untuk isu, yang pertama, kurangnya pendedahan pelajar kepada dunia sebenar keusahawanan. Pelajar didedahkan kepada definisi usahawan, jenis-jenis perniagaan serta strategi pemasaran dan pengurusan. Tanpa pengalaman, praktikal atau interaksi dengan persekitaran sebenar perniagaan, pengetahuan ini cenderung menjadi sesuatu yang abstrak dan sukar untuk dihayati. Seterusnya untuk implikasi, generasi pelajar kurang bersedia dan lemah daya saing. Tanpa ilmu pendedahan dan pengalaman dalam keusahawanan, pelajar mungkin sukar untuk mencipta kerjaya sendiri apabila berdepan dengan situasi seperti kadar pengangguran yang tinggi, kekurangan peluang kerja atau ketidaktentuan ekonomi. Seterusnya untuk cabaran, kekurangan kerjasama daripada pihak industri dan usahawan tempatan. Kebanyakan perniagaan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, menghadapi kekangan masa dan sumber. Yang kedua, kurangnya kepakaran dan bimbingan keusahawanan dalam kalangan guru. Pengalaman praktikal sangat penting kerana bidang ini tidak bersifat linear atau statik seperti sesetengah subjek akademik. Dan akhir sekali untuk cadangan penyelesaian, yang pertama, mengukuhkan jaringan pendidikan industri dengan mewujudkan platform rasmi kerjasama antara institusi pendidikan dan komuniti perniagaan tempatan, Kementerian Pendidikan bersama agensi kerajaan seperti MARA. Yang kedua, libatkan diri secara aktif dalam aktiviti keusahawanan pelajar. Apabila guru terlibat sebagai fasilitator atau penasihat kepada pelajar, mereka bukan sahaja menyedia projek, malah terutama menyaksikan keseluruhan proses daripada perancangan awal, pengiraan kos dan keuntungan, promosi produk sehingga kepada jualan sebenar. Ini memberi ruang kepada guru untuk melihat bagaimana teori yang diajar dalam bilik darjah diaplikasikan secara langsung oleh pelajar dalam situasi sebenar. Secara kesimpulannya, pendedahan awal keusahawanan melalui aktiviti bermakna mampu memupuk minat murid sebagai kerjaya. Namun, cabaran seperti kurang minat, masa, dana dan sokongan industri perlu diatasi melalui penglibatan tokoh, penyediaan modal dan kerjasama strategik agar selari dengan aspirasi DKN 2030 menjadikan Malaysia negara keusahawanan yang unggul.